Kalau cuti Kita pergi lagi. Kita pergi lagi Thailand. But this time kita pergi Naratiban. Hari ni macam ramai sikit. Oi. Today we are going to Thailand. So today saya cuba tudung style makarong. Nampak okey sebab nampak dewasa. Oh, ni macam lagu negaraku. Kena berdiri tegak. Jerapan. Dia baru nasi kolok. Dah habis makan, so good. I'm so happy makan nasi kolok jerapan. Boleh masuk ke situ? boleh. Hari tu apa yang datang masa tu dah tengok TikTok dia gambar kat situ. Geng-gengnya UM tu dia ada bergambar dia buat sengit. Dia masuk. Kita dah sampai guys. Tok Bala. Kita nak bagi makan je kalau nak naik sebab kesian lah kalau naik. Kita justice for Kalau nak bagi makan ambillah tu. kat sana. Okay. Tengok tu, that's so cute. That's so cute. Nak. I'm so excited bagi makan gajah. Saya nak nangis lah tengok. So cute. Lepas tu boleh bagi juga. Boleh bagi juga. Try. Bisa dulu. Kita takut. Kata Pen dua lah. Kita kasih pen. Tu. Ada dah aja kat situ lalu dah. Tengok dulu adik tu. Ajar tak jaga ni. sekarang kita berhenti dekat apa dah nama dia? Gading. Perkampungan Kampung Gading. Kampung Gading. Macam kampung tradisional. Dia buat kampung tradisional macam tu. So kita nak masuk ambil gambar. Let's go. Like that. Makanan kita, makan tengah hari. Ambillah gambar nanti share album, okey? Pani jangan tidur lah, nak balik golok. Okey. Mari perut kosong pun tidur dah. Balik ni pun kenyang tak tahu lah. Ni tempat ni chalet. Sleep. Kainan Nara tutup. Tadi ada orang mari makan situ pun. Belanja. I want to buy this.
Okay. 150 baht kak. Ni semua baju perempuan lah. Semua perempuan. I cannot buy for Ian. Belum. Berkah. 200. Aina masih suka nak tempat ni nak. Pilih apa ni? Polis Thailand. Tak pakai tepi keledar. Okey je. Dia turun kau okey. Kira berapa ni? Semua dah sejuk, nak panas semua. Dah panas suasana kita. Suasana. Belakang sana boleh makan okey, ada kipas semua. Oh, belum makan ni ke? Boleh je. Kita pergi market. Tu air. Air tak bika. Ni air. Dia tulis ada dekat. Kita orang beli tadi. Abang tu kata this is the best pulut mangga. Habis tu. Kita tak ambil sodu ke? Ni ada di tangan ku. Okay. Let me try. Bismillahirrahmanirrahim. Gelak-gelak. Bedas. The best. Guys, ni kita belanja dekat 7-Eleven Thailand. Barang banyak ah. So banyak. Dah. Okay. Guys, kita dah nak balik. Tapi vlog kali ni macam banyak cut lah sebab tak banyak tengok phone. Macam tak best vlog kali ni. Kita nak balik dah. Thailand, kita orang dah dekat Kelantan, dia orang nak masuk Thailand. So panjang. Tadi kita sampai sini je. Traffic light. Kasih abang. Terima kasih Abezu. Sarah. Nanti kita orang transfer. Okey. Terima kasih Abezu. Ada lagi ke QR itu? Ada? Ada. Terima kasih Abezu. Sama-sama. Minta maaf semua dah kalau ada lagi kurang apa-apa. Okay. Tak ada masalah. Kasih tau. Terima kasih. Hati-hati Abezu. Guys, this is our Ish banyak dah.